Kak, saya nak nasi lemak satu, Kak. Nasi lemak satu. Nasi lemak satu. Eh? Nah. Hah? Pinggan ke Kak bagi saya? Pinggan lah kalau awak nak nasi lemak, awak kena add on. Oh, kena add on. Boleh agak nasi lemak satu, Kak? Betul Nasi lemak biasa Okey. Nah. Oh, nasi RM2. Nasi RM2. Macam kacang, ikan bilis apa semua tu, Kak? Kalau awak nak, awak kena add on. Oh, kena add on. Kena add on. Kak, boleh Kak macam tu? Boleh Kak, kalau add on kacang ni berapa ringgit pula, Kak? Kalau add on kacang, akak bagi RM2. Kalau macam tu bagi saya RM4, Kak. RM4 RM4. Boleh. Lepas tu, ikan bilis tak? Ikan bilis boleh, Kak? Berapa, Kak? Okey, ikan bilis mahal, so akak kena charge RM4. RM4? Boleh Kak, RM4. RM4 satu sudu. Boleh Kak satu. Ikan bilis mahal sikit Ya, lepas tu timun. Timun? Timun akak bagi 3, akak charge dalam RM1 lah. RM1? Kalau macam tu bagi saya RM2, Kak. RM2 boleh. Okey. Lepas tu telur. Telur? Telur. Sebab kat sini kita pakai telur 1 biji. Telur 1 biji? So telur ni akak charge RM3. RM3? Ya. Boleh Kak, RM2 atau RM3 lah, Kak. Bagi lah saya. Okey. Sambal nak add on tak? Sambal kena add on, Kak? Kena add on. Bukan nasi lemak dapat sambal sekali, Kak? Tapi kena add on. Kena add on? Kalau satu sendok ni akak charge dalam RM3. RM3? RM3. Kalau macam tu bagi RM4, Kak? RM4 RM4 kena sikit. Okey. Nasi lemak biasa je kan? Nasi lemak biasa, Kak. Okey, sekarang ni nasi lemak awak dah siap. Awak kena bayar kat kaunter. Ada add on berapa ringgit, Kak? Awak nak add on apa? Nak ayam ke? Tak apa, Kak. Dah, Kak. Saya bayar kat depan, Bayar kat depan, Okey, nah. Awak punya nasi lemak. Total berapa ringgit? RM17. RM17? After add on apa semua ni, Kak? RM17 je. Okey, Kak. Saya layan dulu, Kak. Thank you, Kak. Okey. Apalah, Kak ni. Semua benda nak add on.